Ustaz sebut dalam live lebih kurang bunyinya kalau tok guru ambo pergi kiri, Rasulullah pergi kanan, ambo pergi kiri. Mohon pencerahan dari ustaz. Saya yang selalu ikut kuliah ustaz sudah faham maksud ustaz. Tapi bagi anak muda yang baru nak kenal agama mungkin terkeliru dengan maksud ustaz. Pertama terima kasihlah kerana tengok ambo kecek semalam. Ambo nak royak masalah ambo ada wak kenyataan kata kalulah Rasulullah. Kalau kita nampak. Ambo dok kecek semalam tajuk memahami nas ayat Quran dan hadis. Tajuk ambo kecek semalam nak faham nas ayat Quran dan hadis. Kerana ramai kumpulan dalam Islam silap faham nas sumber Al-Quran dan hadis. Maka kita kena faham nas Al-Quran dan hadis menurut ulama, bukan menurut nas tu sendiri. Nas tu kadang-kadang kita faham lagu ni. Apa ulama syarah maksud lagu ni? Ayat Quran kata huwal awal wal akhir. Tuhan awal, Tuhan akhir. Mana kalau ulama syarah Tuhan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah bercanggah dengan Tuhan pula ulama syarah. Ayat Quran kata kok kanan. Tuhan ada awal, ada akhir. Apa ulama mari syarah Tuhan tak ada awal, tak ada akhir. Kiri pula. Kita nak pegang hak kita faham ke hak ulama faham. Maka timbul istilah orang-orang sebut, ulama-ulama kata, kalau ambo tengok Rasulullah ke kanan. Guru ambo ke kiri, ambo ikut guru ambo lagi. Apa? Bukan kata Rasulullah tu salah. Tetapi kita nampak ayat ataupun nas ataupun hadis ni kata macam ikut kanan. Apa guru kita faham ikut kiri? Ikut kiri sebenarnya. Seperti nas ayat Quran saat ni. Tuhan kata ada awal ada akhir. Ulama mari kata Tuhan tidak ada awal tak ada akhir pula. Kita kena nampak kanan kiri. Pas kalau kita ikut kata Tuhan ada awal ada akhir tidak kau selok. Tidak kau jadi punah. Maka kita ikut siapa dia pada masa tu? Ikut faham ulama. Ayat Quran itu tetap ikut, Nabi tetap ikut tapi menurut faham guru kita. Kerana kita tak faham ayat Quran nah ayat Quran banyak benda. Kita akan sesak kalau kita direct dengan Nabi. Kita kena ikut guru kita. Bukan kata ikut ulama tinggal Nabi, bukan ayat tu maksud lagu tu nak royak faham lah ni. Sebab ramai Wahabi duk baca Quran, Wahabi duk baca hadis, Wahabi duduk Mu'tazilah, Syiah, tapi sesat berlaku. Apa dia ikut Quran hadis apa tak ikutnya? Patut ikut Wahabi lah. Berarti